Hai guys. Tiba-tiba kita kat mana tak tahu. Kita kat mana? Bersama Zul sama Zia. Jom. Jangan scroll dulu. Rame handsome masuk buat hal lagi. Saya tak tahu kita nak pergi mana guys lah. Kita nak pergi Mid Valley. Pergi Mid Valley? Mid Valley turun. Oh, ayo tu dekat Suryat. Mid Valley nak bagi kita tukar train lah guys. Ya memang kena tukar. Train Mana yang Maluri? Apalah, benda lah. Baru je bagi hari Bukan tu. turun LRT. Naik LRT. LRT nak pergi ke Abdullah Hukum. Abdullah Hukum LRT mana Sim. dia connect? Oh my god, what is that? Oh my Abdullah god! Hukum What LRT is yang that? ikut Bukit So kita turun Pasar Seni. Kita turun kat Maluri. Maluri lah. Maluri Maluri. ada LRT? Tak ada. Maluri. Tapi kalau Chong Suling. kau nak pergi mana ni? Ni Bulu aku kan? Abdullah Hukum. Kita turun Abdullah Hukum. Kalau kita Boleh. pergi pasar seni pun Maluri lepas tu pergi IKEA. betul pasar seni. Iya. Ingat begini ya Kat turun pasar pun ni. Turun Pasar Seni Seni. MRT tak nampak lah. MRT Kajang. Nanti ada orang kata banyak muka Zul dengan Zian. Dah sampai. Kalau dia cepat sangat tutup. Okey, dah tutup. Kalau dia cepat sangat tutup nanti aku Dia orang nak zoom last minute. Tak nampak guys. Tak nampak. Ni apa benda pula ni? Brother, Apa ni? Saya nak lari. Jadi Pasal sini tempat combi ni, tempat combi. Pasal? Betul. Kita nak turun Abdullah Hukum. Kan? Pasal bal? Saya ingat dia turun kat mana? Turun kat mana? Apa ini? Kita kat Maybank. tu. Atas tu Maybank. Penat kat jalan tu. Duk ramai. Itu tutup kan dia kan? Tutup kan? Kau balik ada jam kau. Dia aje. Kita sempit ni. Nak buat claustrophobic ke? Ya dia. Tak boleh. Kau kena duduk dekat bucu-bucu. Dah sampai. Dah sampai Zul. Let's go. Dah sampai Zul. Apa ni Zul? Apa ni? Aku baru zero. Oh baik, duk zero duk. Kenapa duk so? Ini untuk warga. Warga zero. Ke sana Zul. Okay. Udah apa tu? So dia bilang gitu. Asal aku 20? Kau ambil apa tu? Ada berdua Sama 20 tu. Sama tu 22. Oh dia sama kan? Cuma 22 sama. Tak lah, sebab Apa? Tengok kita ambil lebih daripada ni. Ya. 22, 20.
Oh tak, sebab aku ambil daging. Oh, Zian 17. RM2 je. Oh, padan nak. Apa-apa? Dia campur, jadi ada 50% off. Aku tak makan beef. Aku tak ada makan beef. Dia ada 25% beef. Oh, sebab campur. Dia don't tunggu lah. Boleh besar dah bro. Ni chicken lah. Medil. Chicken and beef. Sebab kau order ni, chicken and beef. Protein option. Kau menggunakan protein ke? Of course. Protein is good every day. Ya dah hari tu. 35%. Ini Zian je. Aduh, betul diberkati lah. Kak Rifai kak saya nak beli lagi pula. Yang tu lah kau beli. Ni lah kau punya. Oh, aku okey je. Aku okey je. Tak, cuma macam pelik, beza. Saya kon tu dulu. Tu nasi tak. Ini semua ada tu. Guys, Apa Zul dah pun deracun lah. oh lupa Zul tak beli plastik. Kau tak ambil plastik ke? Nah. Zul tak bayar plastik. Dia tahu kita sekali. Maksud macam nak tahu beza? Dia pelisai. Jangan buat Okey, kau stiker kuning. Aku okey, aku pink. faham. Yeah. Sudah bah, tahu aku pun tak beli plastik. Tak Nampak tu. Kalau tak nampak plastik. ya. Ting. Kau laju sangat ni, pas ni. So kepada yang tengok video ni, ini nama kedai. Staff D guys. Staff D. Jangan gila guys, tengok tu gym. Dia lepas pada gym terus datang. Itu gym. Biasa dijamin lagi. Dijamin halal. Siap pancing lagi. Protein pick. Protein pick tu. Ya. Zian ambil protein pick tu. Baik tu Zian. Calon-calonnya mengambil Staff D. Oh, dia ambil tisu. Ambil tu. Ya tu. Apa kata dia ambil tisu Zul? Ambil tisu Zul. Dia sudu garpu je. Okay baik. Jom kita Sebab rasa macam estetik. pergi. Apa nama kedai tu? Aku nak ambil tadi, dia bilang macam pelik pula kau pakai. ANW. Itu tak payah ambil pun. Kira. Ada kata. Bersyukur. Baru kan, lepas ni. Bang. Baik makan tak rekod lah, Kan tak rekod. Selagi kita nak menikmati makanan. Aku beli sejuk pun. Staff D W. Apa sejuk pula? Makan. Aku dah dah. Biasa ni awak. Aku tak kau Zul. Masuk YouTube. Tengok ni guys, besar guys. Oh. Artis. Tolong lah. Boleh hitam kat YouTube tu. Ha? Follow kat YouTube. Boleh hitam kat yang Bocor. Tak boleh guys. Bocor. Masih bertahan. Tahan. Wah, ni dah bukan burrito ni. Apa yang terjadi? Jadi Zul, bersepah. Itu telah menjadi harapan. Bocor. Salah kakak Adi. Ya, dah pergi makan. Balik lah. pelan. Ni nak. Apa ni? Kenyang. Almari. Ya, balik rumah. Let's go. Guys, on the way balik semula. Yang balik bangi. Tapi tu nanti buka perlahan kan? Rakam tu. Zuri lihat tu. Aku bukan video kan. Aku cakap aku kenyang. Tengok guys. Dia tak memegang apa-apa ni. Adakah ini magic? Kita orang pegang. Saya pegang.
Kau pegang. Tengok tu, pegang bang. Ni adalah magic sebenarnya guys. Minit. Dia ada bela apa-apa guys. Dia bela. Hati guys. Masih mengekalkan momentum. Hantar angin sikit guys. Aduh. Tu. Saya nak dia jatuh sekali. MRT Kajang Line Betul. Standing guys. Perhatian, Jatuh. makan dan minum adalah dilarang. Berada di dalam train. Kaki dah cengkam lah. Kaki dah cengkam kat kandang. Smoking, eating and Paling best post aura farming guys. Post aura farming. Ni Ipan pun tak boleh buat ni. Yang kita kemarin main karakter. Ya, Ipan pun tak boleh buat ni weh. Main karakter aura. Kita jumpa di sini balik. Kita balik. Ni aura farming. Ingat Zul ambil lorong kanan. Gambar bodoh. Laju bodoh. Putar angin. Boleh. Aku ikut belakang Zul ni. Laju. Kita ikut main kereta. Main kereta. Zul main kereta. Mana? Main kereta. Lalu dekat Tangga? Boleh, tak ada hal. Jauh bodoh. Yo Allah. Ikut main kereta. Kalau aku tumbang. Salahkan Zul. Jangan tengok depan tu. Depan. Yo Allah. Siapa belajar skuter ni? Sama je. Yang tak sama. Sama je. Yang kebetulan tu. Tak sempat doh. Tak sempat doh. Dah berjalan doh. What the hell is even that? Kan? Okey, so ini prime. Dia dah waktu dia punya puncak dia. Kita mungkin menang lah loteri 50-50. Ya. Main karakter. Tak boleh buka. Dah kita orang dah di MRT. Kita ikut main karakter dia. Bye, dia main karakter. Pegang. Ingat. Beratur. Orang farming gitu. Orang farming gitu. Cepat tu. I know. Man, kau tak nampak man? Kau menyorok. Ya, kau menyorok. Ya, mencari lelaki ni. Ramai guys. Kau mobil kau tu. Tolong, zupir. Tolong. Dah. Jangan tersepit pintu Berikutnya, Sri Raya. Tak jatuh. Next station, Tu ada. Tak Sri jatuh. Raya. Orang farming je. Tak apa. Ipan. Nanti buat Ipan Faham. Nanti buat Ipan Ni lah dia. Ini punca dia. Bekas pemancing. Cuba buka. Oh, bayar. Risau. Bayar. Exit to the left door. Dia cuti. Okay guys, dah sampai dah. Cuti. Jom kita ending live ni. Bye. Bye. Macam mana? Okay guys, bye. Peace. Kita naik train tu. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Cantik dah nampak. You are now approaching Kajang. At final station. Yes, kita dah sampai di penghujung MRT. So guys, see you on the next videonya. Bye. Seharian naik train. Dah lama dah tak naik train. Bye guys.
Thank you for the watching. Bye bye.